Kalau anda tuan punya padang latihan, padang sekolah yang selalu digunakan tiap-tiap petang, cari tiang gul berkualiti yang boleh alih. Kami ada projek untuk tanam rumput kawasan yang rosak. Padang bola biasanya akan rosak depan gol, dua-dua depan gol, tempat sepak mula dan juga tempat linesman lari. Itu saya selalu carankan padang yang selalu digunakan. Tiap-tiap 6 bulan alih. Alih seluruh padang, bukan alih tiang gol, seluruh padang kita alih. Gerakkan 1 meter. 1 meter ke kanan, jadi 1 meter ke kiri, kemudian 1,5 meter atau 1 meter juga ke depan. Yang tu 1 meter atau 1 meter atau 1,5 meter ke belakang. Jadi goalkeeper akan berdiri di tempat baru. Sepak mula akan berada di tempat baru. Linesman akan lari di tempat baru. Jadi akan kuranglah kerosakan yang berlaku di tempat yang biasa tu. Memang boleh ganti. Memang tetap kena ganti. Tapi kerosakan tu tak akan berulang dengan cepat di season yang baru nanti. Cepat alih, taklah cepat sangat rosak depan tempat goalkeeper berdiri tu. Saya faham ada padang yang tak muat, ada padang cukup-cukup, tapi kebanyakan padang dia boleh alih tapi dia orang tak nak alih.